Huawei FreeArt, open earbuds pertama dari Huawei dengan gaya unik dan reka bentuk ergonomi. Yang bestnya dia siap ada cangkuk telinga untuk keselesaan ekstra. Dan bukan tu je, material earbuds ni dia guna alloy memory niti yang ultra nipis bersama silikon lembut bersama kulit. So maksudnya kat sini, kalau korang pakai lama mana pun, still rasa selesa dan ringan dekat telinga. Aku pakai lama dah, dekat 3 jam juga. Tak rasa sakit pun. Selain tu, apa yang menarik tentang Huawei FreeArt ni? Pertama sekali adalah ketahanan IP rating 57. So, kalau terkena hujan sikit ataupun peluh tu, tak payah nak risau sangatlah. Tambahnya lagi, earbuds ni dia boleh sambung terus dengan 2 peranti serentak. Senanglah kalau korang nak guna laptop tapi tiba-tiba ada call masuk dekat phone. Kalau dari segi bateri pula, Huawei claim boleh tahan sampai 28 jam kalau guna sekali dengan bekas pengecas. Untuk dari segi audio pula, earbuds ni diguna high sensitivity driver bersaiz 17x12mm. Tak cukup dengan tu, kawalan sentuhan kat sisi earbud ni dia mudahkan korang untuk kawalan volume, jawab call ataupun tukar track music. Untuk tanda harga pula, bagi aku mungkin kurang sikit berbaloi dengan features yang diorang tawarkan. Untuk Huawei FreeArt ni dijual pada tanda harga RM599 sahaja. Jadi kalau korang tengah cari open earbuds yang selesa dan juga praktikal pada telinga korang, Huawei FreeArt ni mungkin boleh menjadi pilihan yang patut korang consider.